Macam tak ada selera lah, seorang makan macam lain gitu kan. Kalau makan dua orang kan ada macam selera makan. Malnutrisi bukan perkara yang kecil. Ia adalah punca utama untuk penuaan yang lebih cepat dan kehilangan keupayaan untuk menjaga diri sendiri. Itu kalau kita nak tambah lagi, kita boleh tambah telur, tambah tahu, tambah tempe. Itu semua kan ada protein. Dia macam menerakan dah. Cik Joharia Yusof berusia 79 tahun. Tahap kesihatannya semakin merosot. Beliau menghidap penyakit 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Ini merumitkan pergerakan dan aktiviti sehariannya termasuk memasak. Dengan keadaan kesihatannya, beliau memilih hidangan yang ringkas, mudah disediakan dan tidak perlukan banyak tenaga. Menu yang mudah ini diulang hampir setiap hari. Pagi saya makan telur setengah masak, 2 biji. Lepas tu makan biskut ke roti ke, untuk alas perut. Petang jarang masak. Ketiga makan, sepetang saya tak makan lagi. Makan kalau malam lapar, cari roti ke biskut-biskut, saya makan. Singapura, bandar metropolitan yang menjadi syurga makanan. Dari pusat penjajah hingga restoran, pilihan sangat luas dan memenuhi citarasa setiap individu. Namun di sebalik kemewahan ini tersembunyi satu realiti yang jarang diberi perhatian. Dalam kalangan warga emas timbul isu pemakanan yang tidak seimbang atau malnutrisi. Menurut pakar kesihatan, seseorang yang berusia itu mungkin kelihatan sihat, masih mampu berjalan, masih makan setiap hari. Namun tubuhnya sebenarnya kekurangan nutrien dan zat penting. Menjelang tahun 2030, sekitar 1 daripada 4 rakyat Singapura akan menjadi warga emas. Dengan itu, kita akan melihat lebih ramai warga emas dengan masalah dengan otot yang lemah, badan yang lemah, malnutrisi, demensia dan risiko jatuh. Malnutrisi bukan perkara yang kecil. Ia adalah punca utama untuk penuaan yang lebih cepat dan kehilangan keupayaan untuk menjaga diri sendiri. Di hospital, trend ini semakin membimbangkan. 40% pesakit di hospital pada 2025 berisiko kekurangan zat, naik daripada 30% pada 2023. Sekitar 60% pesakit ini berusia 65 tahun ke atas. Dalam suasana klinikal, jika saya mahu menilai kalau seorang itu ada masalah malnutrisi, saya akan tanya jika berat badan mereka turun ataupun selera makan mereka berkurang dan mereka tidak boleh habis portion makanan yang biasa mereka boleh makan. Kadang-kadang mereka ada gejala juga seperti mereka merasa terlampau letih ataupun mereka rasa lemah. Malah di kalangan warga emas yang masih aktif, kajian menunjukkan 1 dalam 10 warga emas sudah berdepan risiko kekurangan zat. Secara keseluruhan, dianggarkan seorang daripada 7 warga emas di Singapura berisiko mengalami pemakanan yang tidak seimbang. Oleh itu, pakar kesihatan dan pemakanan mengesyorkan warga emas mengambil 20 hingga 30 gram protein setiap hidangan. Ini bersamaan dengan isi dada ayam sebesar tapak tangan. Tumpuan perlu diberikan kepada pengambilan protein yang mencukupi seperti daging, ayam, ikan, tahu dan produk susu. Serta pengambilan kalsium yang mencukupi bagi menyokong kesihatan tulang dan otot serta membantu mencegah kerapuhan. Antara tip mudah ialah memastikan pengambilan protein bersaiz 1 tapak tangan pada waktu tengah hari dan makan malam serta mengambil 1 makanan tinggi kalsium setiap hari.
Contohnya, minum 1 gelas susu atau susu soya tinggi kalsium atau mengambil 1 hidangan yogurt atau keju setiap hari. Kesan pemakanan yang tidak seimbang bukan sekadar keletihan. Ia boleh membawa pelbagai masalah kesihatan, antaranya otot yang lemah dan kerapuhan fizikal. Frailty ataupun kerapuhan fizikal dan malnutrisi berkaitan rapat. Sebab kerapuhan fizikal boleh menyebabkan mereka tidak ada selera untuk makan. Dan kalau mereka ada masalah malnutrisi pula, sebab berat badan turun dan otot makin susut, ini juga boleh menyebabkan frailty ataupun kerapuhan fizikal. Tanda-tandanya tidak ketara dan kadangkala dianggap biasa bagi mereka yang berusia. Kesedaran tentang malnutrisi dalam kalangan warga emas dan keluarganya masih kurang. Tanda-tandanya termasuk kurang selera makan, badan semakin lemah dan berat badan susut. Ramai yang menganggap tanda-tanda ini normal kerana usia. Jadi bila dia jumpa doktor, dia tidak beritahu doktor yang dia ada yang selera makannya tak bagus atau berat badannya yang susut. Dalam jangka masa panjang, kekurangan zat ini boleh menyebabkan warga emas hilang keupayaan untuk berdikari. Daripada mampu mengurus diri sendiri, mereka mungkin perlukan bantuan untuk aktiviti seharian. Semua ini berlaku secara perlahan tanpa disedari, sehinggalah kesannya memakan diri sendiri. Kekurangan zat atau malnutrisi bukan sesuatu yang berlaku secara mendadak. Ia adalah proses senyap yang berkembang dari hari ke hari. Jika kita tidak memberi perhatian kepada malnutrisi awal, kita akan melihat lebih banyak kes. Masalah seperti hati berlemak dan demensia juga akan meningkat. Ini bukan sahaja kos kesihatan, ya, tetapi juga menambah beban kepada keluarga kita. Persoalannya, mengapa ini berlaku dalam masyarakat yang tidak pernah kekurangan makanan? Untuk memahami perkara ini, kita perlu melihat lebih dekat kehidupan seharian mereka dan cabaran yang sering tidak kelihatan. Jika kekurangan zat bukan berpunca daripada kurangnya pemakanan, maka di manakah puncanya? Mengapa dalam negara yang penuh dengan pilihan makanan, ramai warga emas kita masih tidak mengambil makanan yang diperlukan tubuh mereka? Apakah ia disebabkan faktor kewangan seperti harga yang mahal untuk mendapatkan makanan sihat ataupun terdapat sebab-sebab lain? Malnutrisi bukan hanya soalan kewangan. Ramai warga emas memang makan, tapi makanan dia mungkin tak cukup atau makanan dia tak cukup khasiat seperti protein dengan nutrien. Yang faktor-faktor untuk malnutrisi ialah selera makan yang tak bagus, makan keseorangan, kesunyian, depression. Mungkin warga emas yang hidup bersendirian dan ada masalah fizikal menyebabkan mereka tidak boleh keluar rumah misalnya untuk dapatkan makanan. Ini golongan yang risiko tinggi untuk menghidapi masalah malnutrisi. Jelas, masalah kekurangan zat dalam kalangan warga emas tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia terbentuk daripada pelbagai faktor, fizikal, sosial dan ekonomi. Kesemua ini saling terkait. Jumlah warga emas yang tinggal bersendirian di Singapura telah meningkat lebih 2 kali ganda dalam sedekad lalu. Menurut laporan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF tahun lalu, bilangannya naik daripada 42,100 pada 2014 kepada 87,200 pada 2024. Tanpa pasangan, tanpa keluarga di rumah, makan bukan lagi menjadi satu aktiviti sosial. Selera pula semakin pudar. Apabila kenikmatan makanan hilang, motivasi untuk makan juga berkurangan. Ini menyebabkan pengambilan makanan menjadi semakin sedikit tanpa disedari. Itulah yang dirasakan Cik Joharia. Macam tak ada selera lah, seorang makan macam lain gitu kan. Kalau makan 2 orang kan ada macam selera makan. Saya pula, kalau anak saya dekat rumah, saya mesti tunggu dia balik makan. Lambat kot 2:30 pun saya tunggu dia balik. Kalau
Dia pergi sembahyang ke apa, tunggu dia balik. Boleh gurau, anak saya kat sini boleh buat gurau. Menurut pakar pemakanan dan geriatrik, penuaan membawa perubahan kepada tubuh. Perut lebih cepat kenyang, deria rasa dan bau pula semakin berkurangan. Makanan yang dahulu menyelerakan kini terasa hambar. Sesetengah ubat juga memberi kesan sampingan sekaligus mengurangkan selera makan. Sesuatu keadaan yang dinamakan multimorbidity, mereka yang ada banyak penyakit seperti penyakit jantung, paru-paru, kencing manis. Penyakit semua ini boleh menyebabkan seorang itu tidak selera untuk makan dan ia boleh menyebabkan malnutrisi. Selain itu, mereka juga memakan macam-macam ubat. Dan ubat boleh menyejar selera makan dan rasa makanan. Sebab itu, seorang mungkin tidak suka makan atau makan dengan atau jumlah mereka makan berkurang. Akhirnya, pilihan menjadi terhad kepada makanan yang lembut yang selalunya kurang dengan kandungan protein dan nutrien penting. Bagi warga emas yang tinggal bersendirian, pilihan makanan sering dipengaruhi oleh kemudahan. Makanan yang cepat disediakan tidak perlukan banyak persiapan dengan berdiri lama. Bagi sesetengah warga emas, cabaran bermula apabila mereka melangkah keluar dari rumah. Membeli bahan mentah untuk memasak memerlukan tenaga. Mengangkat barang yang dibeli menjadi satu beban. Memasak pula mengambil masa dan usaha. Di dapur, keletihan mula dirasai saat mereka hendak memasak, memotong bahan-bahan, memasak dan selepas itu membersihkan dapur. Semuanya perlukan tenaga yang mungkin tidak lagi mencukupi pada usia yang lanjut. Kan berdiri lama saya kaki sakit. Tangkap kaki. Dah lama saya jual. Dulu dah lama nak jualan kan. Tangkap kaki lah. Lutut. Tuhan aja yang tahu kaki sakit. Kadang kalau dah 10 minit dah sakit, duduk sekejap. Berhenti, bangun lagi, sak lagi. Lama-kelamaan, corak pemakanan seperti ini menjadi satu kebiasaan tanpa menyedari kesan terhadap tubuh badan sendiri. Malnutrisi boleh dicegah apabila usia meningkat. Kita harus makan makanan yang berkhasiat, terutama yang kaya dengan protein supaya kita boleh mengekalkan kesihatan kita. Cabaran kini adalah untuk mengenal pasti mereka yang memerlukan sokongan dan bantuan. Ada di antara mereka yang hanya dapat dikenal pasti apabila keadaan kesihatan mereka merosot. Memang kita ada banyak usaha sekarang ni, tetapi mungkin belum mencukupi untuk mencapai warga emas yang paling memerlukan. Ya, terutama mereka yang tinggal bersendirian, jarang keluar rumah atau tidak datang untuk pemeriksaan. Kita perlu lebih proaktif untuk mencari mereka dan memastikan mereka mendapat bantuan. Program pendidikan yang menyasarkan golongan ini juga boleh merapatkan jurang pengetahuan tentang bantuan yang tersedia. Kurangnya kesedaran tentang perkhidmatan yang tersedia dan cara untuk mengaksesnya menyebabkan warga emas ini tidak mendapat perkhidmatan yang mencukupi walaupun mempunyai keperluan yang ketara. Ini menekankan kepentingan jagaan proaktif oleh penyedia penjagaan komuniti dan rakan kongsi dalam mengenal pasti dan melibatkan mereka yang mungkin berisiko tetapi masih belum mencari bantuan. Apabila puncanya semakin difahami, langkah seterusnya mampu mengubah keadaan warga emas dengan amalan pemakanan yang lebih baik. Dalam usaha menangani isu pemakanan yang tidak seimbang dalam kalangan warga emas, peranan masyarakat kian menjadi semakin penting. Setelah lebih dari sedekad, Projek Goodwill Aid atau PGA bukan sekadar sebuah pertubuhan yang mengagihkan makanan. Malah, mereka bergerak dari rumah ke rumah untuk mengenal pasti keperluan sebenar warga emas yang sering tidak disuarakan.
Bermulanya projek Gubilik ini dari menolong salah satu ahli sukarelawan. Dari situ saya macam berminat gitu untuk membuka sendiri dan pergi ke rumah-rumah sewa untuk mencari orang yang memerlukan, dan dari situ kita akan pergi bawa diorang ke mana-mana center untuk them to get more help lah. Dengan bantuan sukarelawannya, PGA kerap menjalankan usaha pendekatan penduduk flat sewa. Melalui setiap kunjungan sebegini, keperluan sebenar mula terserlah. Salah satu pengalaman yang saya hadapi paling sedih apabila satu makcik ni dia ada 3 penyakit serangkai dan dia tiada makanan di rumah kecuali Maggi. Maggi adalah salah satu makanan yang instan bagi semua orang, tapi kalau sebetulnya dia tak berapa sihat. So dari situ kita cuba tolong makcik ni dengan segi tukar cara pemakanan dia, cara dia makan. Dalam kebanyakan kes, masalahnya bukan sekadar kekurangan makanan, tetapi kekurangan sokongan yang bersesuaian. Sebagai langkah mengatasi hal ini, usaha yang lebih menyeluruh telah dijalankan beberapa pusat penuaan aktif di sini. Agensi Khidmat Sosial Alkin Singapore misalnya mengadakan program makan bersama untuk warga emas mereka. Ia memberi peluang pada warga emas, terutama mereka yang tinggal berseorangan, menikmati makanan berkhasiat dalam suasana yang lebih bermakna. Our approach is a community-based and relational approach rather than top-down. We make healthy eating practical, familiar, and socially meaningful for our seniors. So one of our key efforts in our communal dining through programs, seniors don't just eat together, they learn how to make familiar family recipes healthier. So seniors also learn about nutrition, portion control, and how to read food labels. Bagi Cik Sharifah Habibah, inisiatif makan bersama ini bukan sekadar ruang bertemu rakan-rakan, tetapi juga peluang untuk turut menyumbang. Beliau antara warga emas yang meluangkan masa sebagai relawan di Pusat Penuaan Aktif Alkin di Ang Mo Kio. Saya suka berinteraksi dengan kawan-kawan, kadang-kadang beri pendapat. Lagipun kadang-kadang kawan-kawan yang lain tu ada pendapat yang baru, resepi baru semua kan. Kita boleh tukar idea antara satu sama lain lah. Memang saya selalu akan datang sini membantu, jumpa kawan-kawan, jumpa staff dia semua peramah. Beliau merupakan antara warga emas di pusat itu yang telah berkongsi resepi hidangan istimewanya iaitu lontong dalam buku masakan khas yang diterbitkan Alkin. Resepi sajian turun-temurun ini telah diolah menjadi lebih sihat, mudah dan yang penting dalam kemampuan. Dulu kita tinggal kampung. Jadi makan lontong, lagipun itu lontong tu adalah kegemaran family saya. Jadi bila mak masak tu semua tu menunggulah. Kalau lontong banyak sayur tu berkhasiat lah. Tu kalau kita nak tambah lagi, kita boleh tambah telur, tambah tahu, tambah tempe, itu semua kan ada protein. Kadang-kadang kita kalau nak makan gitu, kita tak makan kan. Jadi bila kita dah masukkan dalam lontong tu, dia macam menerakan lah. Di peringkat sistem kesihatan nasional pula, pendekatan lebih kreatif diperkenalkan. Melalui daya usaha seperti Sukan Kesihatan 15M dan Eatwise SG, NHG Health menggalak orang ramai untuk mengamalkan pemakanan yang lebih sihat dan mengandungi nutrisi tinggi. Eatwise SG merupakan satu inisiatif yang direka untuk meningkatkan akses kepada penjagaan diet dan nutrisi yang sesuai. Pendekatan ini memastikan warga emas mendapat sokongan yang tepat. Salah satu objektif utama Eatwise SG adalah untuk meningkatkan akses kepada penjagaan nutrisi di luar persekitaran hospital dengan membawanya lebih dekat kepada komuniti. Sebagai persediaan menghadapi keperluan masyarakat yang semakin menua, NHG Health telah aktif
mengintegrasikan Eatwise SG, merentas keperkhidmatannya serta bekerjasama dengan rakan kongsi komuniti bagi memperkukuh penjagaan nutrisi di peringkat komuniti. Usaha ini meliputi perkhidmatan pos kesihatan komuniti atau CHP yang dipertingkat dengan akses pakar dietetik dan penjagaan bersama doktor. Ini selain bengkel latihan Eatwise SG untuk memperkukuh sokongan nutrisi di dalam masyarakat. Walaupun kesedaran tentang pemakanan sihat semakin ditingkatkan, cabarannya masih wujud. Tidak semua warga emas mendapat akses kepada bantuan sebegini. Justru, lebih banyak usaha di peringkat masyarakat boleh dijalankan, terutama dengan pusat penuaan aktif di sekitar Singapura. Di Singapura, terdapat lebih daripada 220 Active Aging Center di sekitar kawasan rumah kita. Ya. Jadi, Active Aging Center tu boleh membantu kenal pasti warga emas yang kurang selera makan, semakin lemah atau berisiko mengalami malnutrisi. Jadi, program makanan pula bukan hanya makan yang cukup khasiat, tetapi juga meningkatkan kesedaran tentang permakanan yang sihat. Apabila makan bersama di Active Aging Center, kesunyian berkurang dan selera makan kita pun lebih baik. Bagi warga emas seperti Cik Joharia, bantuan yang diberikan bukan sekadar dari segi agihan makanan. Sokongan yang menyeluruh ini membantunya untuk terus berdikari. Beliau kini lebih peka memilih bahan makanan. Sayur segar hingga bahan yang mengandungi sumber protein yang diperlukan kini menjadi pilihan. Saya beli sayur ni kami ada sambil nakkan minyak kolesterol saja kan, saya makan sayur lah. Sayur tumis ni, air kalau rebus ni bagus kata dia. Saya rebus. Dalam menangani isu ini, usaha tidak boleh terhenti pada satu peringkat sahaja. Ia memerlukan kerjasama antara individu, masyarakat dan pihak berkuasa. Sebagai sebuah negara yang mudah mendapat makanan, tiada warga emas yang seharusnya dalam diam mengalami masalah kekurangan nutrisi.